Question 6C. Question standing wave on a string. Bagi kita, satu string stretch between two fixed point. Maksudnya awak ada string yang diikat pada dua tempat supaya dia tegang. Bila awak plug dia, dia akan emit 3 successive notes of frequencies 150, 225 and 300 Hz. Ada 3 frekuensi dekat kita sekarang ni. Kalau saya tengok skema, dia bagi frekuensi ni sebagai second harmonic. Tapi saya tak tahu mana dia tahu ni second harmonic. Tak ada pun dalam soalan ni. Kalau ikut method saya lain Successive tu maksud dia bersebelahan atau berturut. First kita ada frekuensi 150. Lepas tu frekuensi seterusnya adalah 225. Frekuensi yang seterusnya adalah 300 Hz. Saya tak tahu N diorang sekarang. Soalan pertama nak saya express frequencies in terms of fundamental frequency F0. Hence determine the fundamental frequency F0 of the stretch string. Fundamental frequency F0 ni sebenarnya F1 tau. Saya ajar fundamental frequency F1. Tapi ada je yang buat fundamental frequency F0. Tapi sebenarnya F0 tu adalah F1. Kita ikut je lah soalan dia nak dalam bentuk F0. Ni kita tak tahu N dia. Jadi saya let je N dia sebagai N. Ini adalah harmonik yang seterusnya untuk string. Jadi dia akan jadi N tambah 1. Sebab string all harmonic. Jadi dia macam 1, 2, 3, 4, 5 kan. So ni N tambah 1. Ini pula adalah N tambah 2. Saya guna equation Fn equal to NF1 ataupun kita ambil F0 lah. Sepatutnya F1 lah, tapi sebab soalan ni nak fundamental frequency F0, saya guna F0. Okay, gantikan maklumat ni masuk dalam ni. So kalau frekuensi 150, N dia adalah N, and then nilai F0 kita tak tahu. Okay, so sekarang kita ada dua unknown iaitu N dengan F0. So saya ambil pula maklumat kedua ni. Kalau frekuensi dia 225, N dia adalah N plus 1 F0. Sekarang ni saya ambil equation ni, saya jadikan F0 sebagai subjek. So F0 adalah sama dengan 150 divided by N, and then substitute masuk dekat sini. So saya dapat 225 equal to N plus 1, 150 over N. N is equal to 2. So sebenarnya yang ini N sama dengan 2, yang ini adalah 3, yang ini adalah 4 harmonik. Lepas saya dah dapat N, barulah saya akan describe. 150 adalah 2 kali daripada fundamental frequency. 225 adalah 3 kali dengan fundamental frequency. And 300 Hz adalah 4 kali dengan fundamental frequency. So inilah expressing frequencies in terms of fundamental frequency F0. And dia minta awak cari fundamental frequency. So awak ambil balik ni, 150 bahagi 2, dapatlah 75 Hz. So ingat F0 ni sebenarnya adalah F1, fundamental frequency.